Z250 dengan Versys X250 mana lagi bagus? Okey. Kedua-dua model ni merupakan dua kategori motor yang berbeza. So sebenarnya tak boleh nak compare sebenarnya dua-dua ni. Okey, tengok kepada keperluan korang. Kalau korang memang pakai jalan town, memang pergi kerja tu memang hadap jam, memang confirm hadap jam, atau kerja kat KL lah terutamanya, better ambil Z250. Tapi kalau korang kerja tu pergi jauh, jalan jauh, agak jauh jugalah 100 km ke apa ke, Versys 250 lebih baik. Sebab korang takkan fikir dah, kalau dah pergi kerja jauh, korang takkan fikir dah laju ke apa ke, korang akan fikir keselesaan. Okey, so kedua-dua model ni dua-dua bagus. Tengok kepada tujuan korang, kenapa beli ni, kenapa beli tu. Kalau banyak jalan highway, korang boleh ambil Ninja 250 pun kategori yang lain. So tengok keperluan, tanya dada, tanya purpose beli motor. Okay.